Cuba saya tolong tengok star. Gambar ni benda ni berlaku sungguh ataupun gambar daripada AI saya. Sebab kalau benda ni berlaku sungguh, kita ada anak ni kena beringat sungguh-sungguh Saleh. Lagu mana tu? Ada seorang Facebook yang bernama Fadilah Saleh. Kita minta maaf nak sebut nama face dia sikit. Sebab kata benda macam ni kena ada rojok ke Saleh. Jadi Facebook yang bernama Fadilah Saleh ni dia pun berkenaan dengan orang ambil budak Saleh. Dia katanya dua orang ni. Dua orang pada puan tu lah saya duduk dalam gambar kita dapat sini ni saya. Ataupun saya boleh kita tengok tu sebab dia kita dapat link Facebook dia ni bawah ni sana bawah komen sana. Jadi dia kata dua orang ni ambil budak. Tapi bila kita pergi baca dalam komen saya duk baca dalam komen puluh-puluh komen tu dia berkata AI belaka. Kebanyakan berkata AI. Lepas tu ada yang berkatanya apa ni dia tu sang kasih macam tu lah saya. Tapi bagi dia tu bagi Fadilah Saleh tu setiap komen dia jawabnya benda ni berlaku sungguh. Dia jinjan, dia jamin kata benda ni adalah benda sungguh. Tak ada bohong di sana. Jadi bila saya tengok tu kita mari go tu sendirilah, kita mari tilik apa ni mari buat keputusan sendiri. Kita pun tak tahu juga sebab atau benda ni bila kita tengok tu tengok kali tu payah nak kecek sana. Jadi saya kita tengok sendiri, lepas tu saya buat keputusan sendiri. Lepas tu hak paling kita rasa bimbang sangat sebab kata dia tak ada sebut kata tempat mana-mana. Dia tak ada royak tempat mana-mana kata apa orang ambil budak tu duduk situ duduk sini. Dia tak ada royak macam tu. Tapi bila kita tengok tu gambar retina pakaikan lubung. Boleh jadi tu 13 kita lah kalau benda ni berlaku sungguh. Tapi kalau benda ni jadi AI tu harap cuai dia tu kenapa lah sebab tu buat apa ni kita salah Probocom juga sana. Buat macam ni sang reng dia ni salah. Tapi hak tu kalau dia bukan sana. Kalau dia benar kita kena bakal kat jaga gitu nak siapa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.